Menurut UNESCO, 251 juta kanak-kanak dan remaja di seluruh dunia masih tercicir dalam pendidikan. Angka ni hampir tak bergerak sejak sedekat yang lalu. بحب المدرسة. أنا بحبش الحرب بالمرة. نفسي أرجع للمدرسة. أنا بدي أرجع للمدرسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak terbayang macam mana rasa dia duk heja huruf alif, bata di celah-celah runtuhan bangunan? Hari ini, ratusan ribu anak di Gaza kehilangan peluang pendidikan sebab lebih 212 sekolah musnah habis. 282 lagi rosak teruk, tapi mereka tetap pegang buku lusuh tu dengan harapan yang sama. Esok nak pergi sekolah. Di Malaysia sendiri, di pendalaman sana tu, kat Sabah sana, murid-murid terpaksa mendayung perahu 30 minit tuan-tuan setiap hari nak melintasi sungai mahupun lautan. Di Pulau Sebangkat, kelas bocor, papan tulis reput. Sementara di Shah Alam ni tuan-tuan, anak-anak pelarian berjuang untuk menamatkan persekolahan tanpa ada bantuan beasiswa. Di sinilah Al-Khair Education Program AEP bertindak. Di Gaza, kita bina kelas sementara dan kita taja allowance para guru supaya sesi pembelajaran tak terputus. Di Pulau Sebangkat, kita bangunkan sebuah sekolah yang kita bagi nama Sekolah Saudara Borneo dan kita sediakan pendidikan kepada 120 orang murid-murid. Sekolah ni sepenuhnya di bawah tajaan AEP. Di Sekolah Integrasi Islam Al-Khair, Shah Alam, beasiswa diberikan kepada anak-anak pelarian dan miskin tegar serta menampung kos operasi tahunan. Semua ni tuan-tuan digerakkan melalui satu model mudah, kempen Kafalah Al-Khair. Sumbangan RM10 aja tuan-tuan setiap hari Jumaat secara direct debit. Ni RM10 je. RM10 ini tuan-tuan adalah nilai sebuah kelangsungan pendidikan dan masa depan seorang murid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara konsisten, istiqamah walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah pendidikan juga bagi kita 2 daripada 3 amalan jariah yang berkekalan. Ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Setiap kali anak-anak ni menulis tuan-tuan, pahalanya mengalir kepada penyumbang yang mungkin sedang tidur lena kat rumah sana. Sahabat-sahabat sekalian, medan kebaikan ada di depan kita. Jadikan setiap Jumaat hari auto top up pahala. Jom daftar potongan direct debit. Mudah aja, prosesnya hanya 1 minit. Tapi impaknya seumur hidup, insya-Allah. Saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi ingin menyeru anda semua untuk menyertai Kafalah Al-Khair Pendidikan. Klik butang di bawah atau WhatsApp kami sekarang. Taja di dunia, tebus di akhirat, insya-Allah.